Kalau anda lihat kopi Kolim WMK seperti ini, tetapi secenya berwarna kuning seperti ini dan tiada stiker hologram Fina, ianya bukanlah pack yang original, bukan kopi Kolim original. Sebab apa? Sebab kami telah mendapat aduan daripada pengguna kami yang telah terkena tersalah beli kopi yang tidak original. Jadi di sini kami ingin membantu bagi anda mengenal pasti kopi Kolim yang original. Yang mana pertamanya, pastikan secenya adalah sece yang berwarna hijau macam ini dan mempunyai logo kopi Kolim WMK, printed, bukan kosong. Dan ianya ada stiker hologram Fina, stiker hologram Fina. Dan alamat penghantarnya ialah di Bandar Putra Kemaman, alamat seperti ini daripada HQ Fina Global. Dan juga ianya ada biasanya didatangkan dengan free gift. Okey, jadi kalau seandainya ianya tidak seperti yang saya nyatakan tadi, itu bermaksudnya bukan original. Jadi pastikan ori baru beli.